Sebulan konflik Asia Barat, sejauh manakah persediaan kerajaan demi kelangsungan hidup rakyat? Setelah hampir sebulan konflik di Asia Barat berlarutan sehingga menyaksikan pengorbanan nyawa yang besar dan kenaikan harga bahan mentah di peringkat global, timbul kegusaran sama ada kerajaan sudah mempunyai pelan komprehensif untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat. Jika konflik ini terus berpanjangan, rakyat akan semakin terhimpit oleh tekanan inflasi yang kian meningkat. Memandangkan sebahagian besar barangan keperluan asas masih bergantung kepada sumber import, isu keterjaminan makanan menjadi kebimbangan utama. Walaupun pihak kerajaan telah memberikan jaminan bahawa bekalan dalam negara masih mencukupi, persoalan yang lebih kritikal adalah sampai bilakah ketahanan ini mampu bertahan. Selain itu, usaha kerajaan mengekalkan subsidi bahan api khususnya RON95 dan diesel sememangnya membantu meringankan beban. Namun dalam jangka masa panjang, kemampuan fiskal negara pasti akan teruji sekiranya harga komoditi dunia terus melonjak. Oleh itu, langkah proaktif perlu diambil bagi mengurangkan kebergantungan terhadap kenderaan peribadi. Sebagai contoh, pengangkutan awam di Lebah Kelang perlu dioptimumkan dengan meningkatkan kekerapan train kepada setiap 3 minit dan memastikan rangkaian bas bagi laluan berkepadatan tinggi mempunyai selang masa 15 hingga 20 minit sahaja. Seterusnya, pelaksanaan model bekerja dari rumah secara mandatori sekurang-kurangnya sehari seminggu bagi sektor bukan keperluan bukan sahaja mampu mengurangkan kesesakan trafik, malah menjimatkan penggunaan tenaga di pejabat. Inisiatif ini juga boleh diselaraskan dengan sesi pembelajaran dalam talian bagi pelajar sekolah untuk mengurangkan risiko pendedahan kepada cuaca melampau akibat fenomena El Nino yang sedang melanda. Bagi mengekang impak inflasi yang diimport, rakyat sewajarnya mengutamakan barangan tempatan. Langkah taktikal ini bukan sahaja meminimumkan kesan gangguan logistik antarabangsa, malah menjamin kesegaran produk seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara tidak langsung, sokongan padu terhadap produk domestik ini akan memperkasakan industri kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Sebagai kesimpulan, mendepani dua cabaran antara ketidaktentuan geopolitik global dan ancaman perubahan iklim El Nino memerlukan sinergi yang utuh antara kerajaan dan rakyat. Kita tidak boleh sekadar bersifat reaktif. Sebaliknya, persediaan rapi menerusi reformasi gaya hidup, pengukuhan ekonomi domestik dan pengurusan sumber yang cekap adalah kunci utama. Hanya dengan ketabahan dan perancangan yang strategik, kita mampu membina benteng daya tahan negara yang teguh demi mengharungi badai ekonomi ini dengan selamat.